Warga emas sekalian, biar saya beritahu anda sesuatu. Walaupun anda bersenam setiap hari, makan banyak protein dan mengambil semua suplemen yang anda rasa perlu, ada satu kesilapan biasa yang mungkin secara diam-diam memusnahkan keupayaan anda untuk membina otot terutamanya selepas usia 60 tahun. Anda mungkin pernah diberitahu bahawa magnesium adalah rahsia untuk pertumbuhan otot dan tidur yang lebih baik. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahawa mereka sebenarnya silap selama ini? Hakikatnya magnesium sahaja tidak akan membina semula otot anda. Tidak pada waktu malam, tidak pada waktu pagi dan pastinya tidak apabila usia anda meningkat. Jadi lupakan suplemen magnesium kerana dalam video ini saya akan tunjukkan dua vitamin hebat yang benar-benar membantu membina semula otot anda semalaman dan berfungsi lebih baik dan lebih pantas daripada magnesium. Ini bukan sekadar tentang pemakanan, ia adalah tentang masa. 90% daripada pembaikan otot anda berlaku antara jam 11 malam hingga 3 pagi. Dan jika anda tidak memberikan nutrien yang betul kepada badan anda pada masa yang tepat, anda akan terlepas tertingkap pemulihan yang paling penting dalam sepanjang hari anda. Dan ini kelainannya. Saya akan mulakan dengan vitamin kedua terbaik dahulu kerana ia lebih mudah didapati dan kebanyakan warga emas sudah mempunyainya di rumah. Kemudian saya akan dedahkan vitamin malam nombor 1 yang paling hebat untuk pertumbuhan otot. Vitamin yang hampir tiada siapa perkatakan. Tambahan pula dan bahagian ini sangat penting, saya juga akan kongsikan 3 suplemen yang anda tidak boleh ambil pada waktu malam jika anda cuba membina atau melindungi otot anda. Yang terakhir dalam senarai itu, saya jamin anda pernah mengambilnya minggu ini dan ia mungkin secara diam-diam mensabotaj kekuatan anda setiap malam. Pastikan anda tonton sehingga akhir kerana suplemen ketiga yang kebanyakan warga emas patut elakkan pada waktu malam. Mungkin sesuatu yang anda diberitahu adalah sehat, tetapi ia mungkin menghalang pertumbuhan otot anda tanpa anda sedari. Sekarang sebelum kita mulakan, saya ingin tahu berapakah umur anda, dari mana anda menonton dan bagaimana keadaan kesihatan anda kebelakangan ini. Tinggalkan jawapan anda di ruangan komen. Saya membaca setiap satu komen dan suka mendengar cerita anda. Mari kita mulakan. Mari kita mulakan dengan nutrien yang telah disalah faham selama berdekad-dekad. Vitamin D3. Apabila diambil pada masa yang betul, terutamanya pada waktu petang suplemen ringkas ini, boleh menjadi salah satu ejen pembaikan otot yang paling berkuasa dalam rutin anda. Begini cara ia berfungsi. Apabila anda mengambil vitamin D3 sebelum tidur badan, anda mula menggunakannya untuk mengaktifkan reseptor khas di dalam sel otot anda yang dikenali sebagai VDRS, iaitu reseptor vitamin D. Reseptor ini memberi isyarat kepada otot anda untuk menyerap kalsium dan fosforus, dua mineral penting daripada makanan yang anda makan pada hari tersebut. Tanpa vitamin D yang mencukupi penyerapan itu, tidak akan berlaku seperti yang sepatutnya. Dan ini sesuatu yang kebanyakan orang tidak sedar. Vitamin D juga meningkatkan pengeluaran testosteron semasa tidur. Mengapa ia penting? Kerana testosteron adalah hormon utama yang membantu menukar protein yang anda makan menjadi tisu otot yang benar-benar berfungsi. Tanpa vitamin D3 yang mencukupi keseluruhan kitaran pembaikan itu menjadi perlahan sehingga 60%, terutamanya pada orang dewasa yang lebih tua. Ia ibarat cuba membina rumah tanpa batu bata. Tetapi ia tidak berhenti di situ. Vitamin D3 juga membantu mengurangkan keradangan dalam tisu otot anda semasa tidur, yang bermaksud anda pulih lebih cepat, kurang rasa sakit dan melindungi serat otot anda daripada kerosakan berkaitan usia. Kebanyakan warga emas tidak mendapat jumlah vitamin D yang mereka perlukan, terutamanya mereka yang menghabiskan masa yang terhad di bawah sinaran matahari. Satu kapsul biasa membekalkan 2,000 hingga 4,000 EU, iaitu hampir 10 kali ganda jumlah yang kebanyakan warga emas
peroleh secara semula jadi dari cahaya matahari. Malah satu kajian dari Harvard mengikuti 400 orang dewasa yang lebih tua dengan tahap vitamin D yang rendah selama 8 bulan. Mereka yang mengambil suplemen D3 setiap hari memperoleh purata 1027 kg otot tanpa lemak, manakala kumpulan kawalan yang tidak mengambil suplemen hanya memperoleh 0.18 kg. Itu perbezaan yang sangat besar. Malah orang Viking pun tahu tentang ini. Semasa musim sejuk yang panjang tanpa matahari, pahlawan Viking meminum minyak hati ikan kod untuk kekal kuat apabila cahaya matahari hilang selama berminggu-minggu. Mereka faham dengan cara mereka sendiri tentang kepentingan nutrien penting ini. Jadi bagaimana anda boleh mendapatkan lebih banyak vitamin D3 dalam rutin petang anda mulakan dengan mengambil suplemen D3 anda sekitar 2,000 hingga 4,000 IU bersama makan malam. Lemak sihat dalam hidangan anda membantu badan menyerap vitamin dengan lebih cekap. Atau jika anda lebih suka sumber semula, jadi ini idea makan malam yang ringkas. Panggang sepotong kecil ikan salmon liar, kira-kira 113 gram. Itu sahaja sudah mengandungi lebih banyak vitamin D berbanding yang kebanyakan orang dapat dalam seminggu. Tambahkan cendawan panggang dengan herba dan ubi keledek lenyek yang ditambah dengan mentega grass fed. Kemudian titiskan sedikit minyak hati ikan kod ke dalam sos salad anda. Anda tidak akan merasainya, tetapi otot anda akan merasai kesannya. Akhiri dengan segelas susu yang diperkaya sebelum tidur dan anda baru sahaja mencipta hidangan yang kaya dengan nutrien dan membaiki otot. Sekarang ingat, vitamin D berfungsi paling baik apabila digandingkan dengan satu nutrien lain. Anda boleh mengambil semua D3 di dunia, tetapi tanpa vitamin seterusnya ini, badan anda tidak akan dapat menggunakan protein yang anda makan untuk membina otot semalaman. Jadi mari kita bincangkannya. Vitamin malam nombor 1 yang paling hebat untuk warga emas yang ingin membina semula kekuatan semasa mereka tidur. Sekarang setelah anda tahu betapa pentingnya vitamin D3, kita perlu bercakap tentang bintang sebenar pemulihan otot waktu malam, iaitu zinc. Begini semasa tidur, nyenyak terutamanya fasa awal antara 11 malam hingga 3 pagi, badan anda mula menghasilkan hormon pertumbuhan yang memainkan peranan penting dalam membina semula otot. Tetapi ini bahagian yang kebanyakan orang tidak tahu. Hormon pertumbuhan itu tidak dapat menjalankan tugasnya tanpa zinc. Zinc adalah mineral penting yang mengawal lebih 300 enzim dalam badan anda, kebanyakannya bertanggungjawab secara langsung untuk pertumbuhan otot, metabolisme protein dan pembaikan sel. Apabila tahap zinc anda optimum, enzim-enzim ini berfungsi sepanjang malam membina semula serat otot yang terkoyak dan membantu asid amino mengunci masuk ke dalam sel otot anda di mana ia paling diperlukan. Tetapi jika anda kekurangan zinc dan lebih 40%, warga emas mengalaminya pembaikan otot anda menjadi perlahan dengan ketara sehingga 60% walaupun anda makan semua makanan yang betul dan mendapat protein yang cukup. Inilah sebabnya mengapa begitu ramai orang dewasa yang lebih tua berasa kecewa. Mereka akan makan protein, minum kolagen, mereka berjalan setiap hari dan masih bangun dengan rasa kaku, lemah atau sakit kerana zinc tiada untuk memacu proses pembaikan. Salah satu kuasa luar biasa zinc yang kurang diketahui ialah ia membantu mengangkut asid amino terus ke dalam sel otot anda, di mana ia akan dipasang menjadi serat baru. Tanpa mineral ini, badan anda tidak dapat menggunakan sepenuhnya protein yang anda makan, tidak kira berapa banyak pun yang anda ambil. Zinc juga menyokong pengeluaran testosteron yang secara semula jadi menurun dengan usia. Dan tanpa testosteron yang mencukupi semasa tidur, pembinaan otot akan terhalang. Yang mengejutkan, kebanyakan doktor tidak kerap menguji warga emas untuk kekurangan zinc. Namun, simptomnya ada di mana-mana. Luka yang lambat sembuh, kesakitan kronik, pemulihan tidur yang lemah dan kehilangan otot secara beransur-ansur. Walaupun telah melakukan semua perkara yang betul
satu kajian rintis dari Universiti Michigan mengikuti 120 warga emas yang mengalami kekurangan zinc secara klinikal. Mereka yang mengambil 20 mg zinc setiap hari mengalami peningkatan sintesis protein otot sebanyak 34% dan pulih 40% lebih cepat selepas bersenam. Skor kekuatan mereka bertambah baik dan ujian keseimbangan mereka juga menunjukkan peningkatan yang boleh diukur. Pakar perubatan Mesir purba mungkin tidak mempunyai ujian klinikal, tetapi mereka faham akan kepentingan zinc. Beribu-ribu tahun dahulu, mereka menggunakan salap kaya zinc untuk mempercepatkan penyembuhan luka bagi askar yang pulang dari pertempuran lama sebelum sains mengetahuinya. Jadi bagaimana cara mengambil zinc dengan betul? Sebaik-baiknya ambil satu kapsul 15 hingga 30 mg zinc bioavailable pada waktu petang sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur. Minum dengan segelas air penuh. Ini memberi masa yang cukup untuk badan anda mula menggunakannya tanpa mengganggu sistem pencernaan anda semasa tidur. Cuma jangan ambil pada masa yang sama dengan hidangan vitamin D3 anda. Jarakkan sedikit supaya kedua-duanya dapat diserap dengan cekap. Sekarang begini ceritanya. Anda mungkin melakukan segalanya dengan betul makan protein berjalan, meregang mengambil vitamin D dan zinc. Tetapi jika anda tanpa sedar mengambil suplemen yang salah pada waktu malam, semua kerja keras itu mungkin sia-sia. Kerana sesetengah suplemen sebenarnya menghalang badan anda daripada membina semula otot semasa anda tidur. Dan seterusnya ialah 3 suplemen malam yang mesti anda elakkan jika anda mengambil berat tentang kekuatan kebebasan dan tenaga anda. Yang terakhir adalah sesuatu yang kebanyakan warga emas tanpa sedar ambil sekurang-kurangnya sekali seminggu. Dan ia mungkin secara senyap-senyap mensabotaj pembinaan otot anda tanpa anda sedari. Tetapi pertama sekali, jika anda mendapati video ini bermanfaat, setakat ini sila berikan thumbs up dan langgan saluran Makan Sihat Hidup Ceria, di mana kami membantu orang dewasa berusia lebih 60 tahun untuk kekal kuat, berdikari dan bertenaga melalui petua praktikal yang disokong sains. Dan jika anda ingin menghantar hadiah kecil atau tanda penghargaan cuba, klik butang Super Thanks di bawah video ini. Tiap sokongan membantu kami untuk terus menghasilkan kandungan khas untuk warga emas seperti anda. Berikut adalah 3 suplemen yang anda tidak boleh ambil pada waktu malam, bermula dengan vitamin B kompleks. Sekarang ini mungkin mengejutkan anda. Lagipun vitamin B sering disyorkan untuk tenaga metabolisme dan kesihatan otak. Dan itu benar. Tetapi masa adalah segalanya. Kebanyakan suplemen B kompleks mengandungi B6, B12, niacin dan riboflavin. Kesemuanya merangsang sistem saraf pusat anda. Ia meningkatkan kadar denyutan jantung, meningkatkan kewaspadaan dan menaikkan tenaga. Itu bagus pada waktu siang. Tetapi jika anda mengambilnya pada waktu malam, ia melakukan perkara yang sebaliknya daripada apa yang otot anda perlukan. Kerana otot dibina semasa tidur nyenyak, bukan pada waktu siang. Semasa fasa gelombang perlahan, apabila hormon pertumbuhan dilepaskan, barulah badan anda memulakan kerja pembaikan yang sebenar. Jika sistem saraf anda masih terangsang akibat vitamin B, anda akan sukar untuk masuk ke fasa tidur nyenyak itu. Satu kajian tahun 2019 yang diterbitkan dalam Sleep Medicine Reviews mendapati bahawa pengambilan vitamin B pada lewat malam mengganggu pengeluaran melatonin dan memendekkan tempoh tidur nyenyak sebanyak lebih 28% pada orang dewasa yang lebih tua. Itu adalah masalah besar kerana kurang tidur nyenyak bermakna kurang pemulihan otot, kurang pelepasan hormon dan lebih banyak kerosakan pada otot yang anda sedang berusaha keras untuk bina. Dan ia tidak berhenti di situ. Vitamin B juga meningkatkan kortisol, hormon stres anda. Dan kortisol yang tinggi pada waktu malam sebenarnya boleh memecahkan tisu otot, bukan membinanya. Saya tak akan lupakan Puan Fatimah Salah, seorang pesakit lama saya. Beliau berumur 87 tahun, masih melakukan latihan kekuatan ringan dan makan dengan baik.
tetapi beliau terus kehilangan otot dan sentiasa berasa letih. Rupa-rupanya beliau telah mengambil B-kompleks sejurus selepas makan malam dengan beranggapan ia akan meningkatkan pemulihannya. Sebaik saja kami menukarnya ke waktu awal pagi, segalanya berubah. Dalam masa 3 minggu tidurnya lebih baik dan beliau telah memperoleh semula 0.9 kg otot tanpa lemak. Kadang-kadang ia bukan tentang apa yang anda ambil, tetapi bila anda mengambilnya. Jadi peraturannya mudah. Vitamin B hanya pada waktu pagi, jangan ambil selepas jam 3 petang. Sekarang mari kita bercakap tentang suplemen kedua yang mesti anda elakkan pada waktu malam. Vitamin C, yang ini juga mengelirukan ramai orang. Vitamin C adalah penting, bagus untuk imuniti kulit dan pengeluaran kolagen. Tetapi, mengambilnya pada waktu malam sebenarnya boleh menghalang otot anda daripada pulih dengan betul. Ini sebabnya, vitamin C adalah antioksidan yang kuat. Dan walaupun itu biasanya perkara yang baik pada waktu malam, badan anda memerlukan sedikit tekanan oksidatif untuk mencetuskan laluan pembaikan otot. Apabila anda mengambil dos antioksidan yang tinggi, terlalu dekat dengan waktu tidur, anda sebenarnya melemahkan isyarat yang digunakan oleh badan anda untuk memulakan pertumbuhan otot. Fikirkan begini, selepas bersenam atau hari yang aktif, otot anda mempunyai koyakan mikro yang kecil. Badan anda bertindak balas terhadap tekanan ini dengan melepaskan hormon pertumbuhan dan mengaktifkan laluan seperti mTOR yang penting untuk membina semula serat otot baru. Tetapi apabila anda membanjiri sistem anda dengan antioksidan seperti vitamin C, anda mematikan isyarat itu sebelum ia dapat melakukan tugasnya. Satu kajian klinikal ke atas warga emas menunjukkan bahawa pengambilan antioksidan yang tinggi pada waktu petang mengurangkan pengaktifan mTOR sebanyak 31% dengan berkesan menghentikan sintesis protein otot walaupun pengambilan protein adalah tinggi. Dan itu bukan semua. Vitamin C juga memainkan peranan dalam menghasilkan norepinefrin, bahan kimia otak yang membuat anda berwaspada dan terjaga. Itulah perkara terakhir yang anda mahukan apabila badan anda cuba untuk masuk ke fasa tidur yang nyenyak dan memulihkan. Biar saya ceritakan tentang Encik Ismail, seorang pesara guru berumur 79 tahun yang mula minum air rebusan tulang dan mengangkat beban ringan untuk kekal kuat. Tetapi setiap minggu beliau berasa lebih lemah. Selepas menyemak rutinnya, kami mendapati beliau mengambil 1,000 mg vitamin C bersama makan malam. Sebaik sahaja beliau menukarnya ke pertengahan pagi, segalanya berubah. Tidur yang lebih baik, pemulihan yang lebih cepat dan lebih banyak tenaga. Dalam sebulan kekuatan genggamannya bertambah baik dan beliau boleh berjalan lebih jauh tanpa rasa sakit. Jadi ambil vitamin C anda tetapi hanya pada waktu pagi, jangan sekali-kali bersama hidangan malam anda. Akhir sekali, suplemen ketiga yang anda tidak boleh ambil pada waktu malam dan ini adalah yang paling penting ialah kafein. Sekarang kebanyakan orang menganggap kafein sebagai kopi atau teh. Tetapi ramai warga emas tanpa sedar mengambil kafein dalam suplemen minuman prasenaman pil tenaga dan juga beberapa formula pembakar lemak malam. Dan walaupun sedikit kafein pada waktu pagi boleh membantu kewaspadaan dan peredaran darah, mengambilnya pada bila-bila masa selepas jam 2 petang boleh membawa akibat yang serius. Kafein merangsang sistem saraf pusat anda menyekat adenosin dan meningkatkan kortisol, iaitu perkara yang bertentangan dengan apa yang otot anda perlukan untuk membesar pada waktu malam. Satu kajian dari Nutritional Neuroscience menjejaki 160 orang dewasa selama 10 minggu. Mereka yang mengambil kafein dalam tempoh 6 jam sebelum tidur kehilangan 28% lebih jisim otot tanpa lemak walaupun mereka makan jumlah protein yang sama. Kenapa? Kerana tidur nyenyak mereka dipendekkan, tahap hormon pertumbuhan ditekan dan sintesis protein otot menurun dengan ketara. Saya teringat akan Puan Aisyah,
seorang bekas jururawat berumur 81 tahun. Beliau makan dengan betul berjalan setiap hari dan minum air rebusan kolagen sebelum tidur, tetapi beliau tidak membina otot. Rupa-rupanya suplemen malamnya mempunyai 150 mg kafein tersembunyi. Sebaik saja beliau berhenti mengambilnya, kualiti tidurnya bertambah baik dan kekuatan genggamannya meningkat sebanyak 19% dalam masa 4 minggu sahaja. Jadi ini kata putusnya. Kafein tidak mempunyai tempat dalam rutin malam anda, tiada kopi, tiada teh dan tiada suplemen tenaga selepas makan tengah hari. Berikan badan anda ketenangan yang diperlukan untuk membaiki diri. Dan sekarang setelah anda tahu apa yang perlu dielakkan, mari kita imbas kembali semua yang telah kita bincangkan. Dan saya akan berikan anda sumber percuma yang hebat untuk membantu anda mengambil tindakan hari ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri, ini adalah pesanan penting untuk semua penonton kami, Penafian Perubatan. Video ini adalah untuk tujuan pendidikan dan maklumat sahaja dan tidak bertujuan sebagai nasihat perubatan. Sentiasa berunding dengan doktor ahli farmasi atau penyedia penjagaan kesihatan bertauliah anda sebelum memulakan sebarang suplemen diet atau pelan rawatan baru, terutamanya jika anda menguruskan keadaan kronik, mengambil ubat-ubatan atau berumur lebih dari 60 tahun. Badan setiap orang adalah berbeza dan bimbingan peribadi sentiasa terbaik untuk kesihatan dan keselamatan anda. Dalam video hari ini, kita telah mendedahkan 2 vitamin paling hebat yang patut anda ambil pada waktu malam untuk membina semula dan melindungi tisu otot anda semasa tidur. Vitamin D3 yang mengaktifkan laluan pembaikan otot, menyokong testosteron dan mengurangkan keradangan semasa tidur. Zinc yang menggerakkan pengeluaran hormon, mempercepatkan sintesis protein otot dan membantu badan anda pulih lebih cepat semalaman. Tetapi, kita juga mendedahkan 3 suplemen biasa yang ramai warga emas ambil pada masa yang salah tanpa sedar mensabotaj kemajuan mereka sendiri. B-Complex yang merangsang sistem saraf anda secara berlebihan dan menghalang kitaran tidur nyenyak. Vitamin C yang melemahkan isyarat pertumbuhan otot dan mengganggu pemulihan. Kafein yang meningkatkan kortisol, menekan hormon pertumbuhan dan mencuri tidur nyenyak anda. Jika anda mengambil suplemen yang betul pada masa yang tepat dan mengelakkan yang salah badan anda, akhirnya boleh mula membina semula otot tanpa lemak walaupun usia anda meningkat, tiada serbuk mewah atau rawatan mahal diperlukan. Hanya masa yang bijak nutrien semula jadi dan tidur yang lebih baik. Sebelum anda pergi, pastikan anda langgan sekarang jika anda belum berbuat demikian. Dan jika anda mendapati video ini bermanfaat, klik butang Super Thanks di bawah untuk menghantar sedikit tanda penghargaan dan bantu kami mencapai lebih ramai warga emas seperti anda. Ini ialah Makan Sihat Hidup Ceria dan saya akan berjumpa anda dalam video seterusnya.